Pandang betul-betul skrin anda. Nampak apa-apa pelik? Anda pasti tak percaya apa yang anda lihat ini. Adakah ia sekadar ranting kering biasa, bergoyang ditiup angin, atau ada sesuatu luar biasa tersembunyi di depan mata? Ramai terlepas pandang keajaiban ini, menyangka ia cuma sebahagian alam, tapi sebenarnya, ia makhluk hidup menakjubkan. Selamat datang ke dunia serangga ranting. Pakar penyamaran alam semula jadi paling menakjubkan. Bentuk dan warna tubuhnya sebiji macam ranting pokok. Pergerakannya pula halus meniru ayunan dahan ditiup angin sepoi-sepoi. Ini bukan kebetulan, tetapi seni survival diasah jutaan tahun evolusi. Setiap gerak Gary direka khas menipu mata pemangsa lapar. Strategi penyamaran luar biasa ini kunci kelangsungan hidupnya di hutan rimba penuh cabaran. Dari pucuk daun muda hingga dahan tua, serangga ranting master bersembunyi di tempat terbuka. Ia boleh kekal tidak bergerak lama, sehingga pemangsa menganggapnya hanya secebis alam. Ini kisah evolusi survival paling menakjubkan. Keajaiban tersembunyi hutan kita menunggu ditemui.